Saya nak qada solat fardu subuh, boleh tak sebelum solat subuh atau selepas solat subuh? Minta penjelasan lah cara qada. Baik. Sebelum solat subuh boleh tak qada subuh kemarin? Boleh. Sebelum solat isya boleh qada maghrib. Dia ingat yang ikut waktu ialah solat tunai. Kita mauquta, semayang 5 waktu, kitab yang ada waktu kitab lah, kewajipan yang ada waktu. Zuhur mesti zuhur, tu tunai. Asar dalam waktu asar, kan? Adapun qada tak ada waktu. Sebelum semayang garik qada zuhur boleh, lepas garik qada isya boleh, sebelum isya qada garik boleh, lepas semayang isya qada subuh boleh, sebelum semayang subuh qada asar boleh. Faham lagi? Malam qada siang, siang qada malam boleh. Dan cara nak niat, aku contoh kalau qada nak qada fardu subuh, kita bangun tengok pukul 8 pagi dah. Dok kejut tengok bola malam. Maka kita pun semayanglah subuh wajib. Faham? Allahu Akbar. Niat mana? Aku semayang fardu subuh qada. Senang saja. Aku semayang fardu subuh qada. Tak wajib kata 2 rakaat menghadap kiblat, tak wajib. Mereka aku semayang fardu subuh qada. Lepas semayang maghrib nak qada isya atau nak qada zuhur. Lepas semayang maghrib, Allah, aku semayang fardu zuhur qada.